Menyimpan emas bukan atas sebab minat, tetapi sebab kepentingan emas dalam portfolio simpanan. Antara keistimewaan emas, nilainya terjamin dalam jangka masa yang panjang. Ia adalah aset fizikal yang mampu milik, mudah dibawa ke mana-mana dan aset yang sangat mudah untuk dijual. Dan emas adalah aset simpanan di luar daripada sistem kewangan. Bermakna kekayaan Tuan Puan masih lagi terjamin walaupun sistem kewangan negara jatuh apabila Tuan Puan memiliki emas-emas ini di dalam tangan. Jika Tuan Puan jatuh muflis, harta Tuan Puan akan disita, akaun bank Tuan Puan akan dibekukan. Hanya emas sahaja yang tidak akan diambil. Jika negara berperang, nilai duit negara tersebut sudah pun tiada nilai, duit dalam bank tidak boleh dikeluarkan. Tetapi emas, Tuan Puan boleh bawa ke negara lain dan boleh jual emas ini dengan mudah untuk memulakan kehidupan yang baru. Sebab itu, emas ini juga disebut sebagai insurans kekayaan. Public Gold memberikan Tuan Puan untuk membeli emas mengikut bajet simpanan Tuan Puan melalui akaun emas Gap. Pembelian boleh dibuat serendah RM100, membolehkan Tuan Puan untuk mengumpul gram sehingga capai saiz emas yang Tuan Puan mahu. Bagi Tuan Puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil saya. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.